Ada orang CIC lah. Apa nak buat ni? Jangan pergi simpan pula. Buat 5 perkara ni kalau tak nak kena penjara 3 tahun. Yang pertama, serahkan terus ke pejabat JPN terdekat. Nanti JPN akan semak, hubungi dan rekod penyerahan dekat pemilik asal. Yang kedua, jangan simpan lama sangat. Kad pengenalan ni dokumen rasmi negara tau. Takut timbul salah faham atau risiko keselamatan. Yang ketiga, serahkan dekat pihak berkuasa di balai polis kalau tak ada JPN terdekat. Nanti polis akan buat proses seterusnya. Yang keempat, jangan ambil gambar, share atau upload dekat mana-mana tempat pun termasuk media sosial. Takut boleh jadi salah guna peribadi, langgar privasi pemilik dan boleh menyebabkan maklumat disalahguna. Kelima, serahkan tanpa buka, tanggal atau rosakkan IC tu supaya JPN boleh uruskan ikut prosedur. Ingat tau, kita tak boleh pegang IC orang lain kecuali 5 pegawai yang ada dekat skrin ni je. Selain daripada tu, tak boleh. Kalau kita simpan juga IC orang lain, kita boleh kena penjara tak lebih 3 tahun atau denda tak lebih RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Share dan repost video ni supaya lagi ramai orang tahu info ni, okay? Follow isandra.my untuk info best macam ni setiap hari.